bersama saya sekarang pelajar-pelajar daripada SK Merbau. Bersama sekarang adik Ramadanisha. Lepas tu sebelah dia pula adik Ayana. Okey, hari ini saya nak tanya kepada adik-adik lah kan. Apakah perasaan adik menghadiri pameran Sains Borneo ini? Kami sangat gembira dan seronok untuk mempelajari banyak pasal sains, pameran sains ini. Okey, secomel. Okey, nak tanya pula lah kan adik Ayana. Apa yang kamu pelajari ketika kamu menyertai pameran ini? Kita nak tanya, mesti kita belajar benda pasal sains kan? Okey, sebenarnya pada tu apa yang adik rasa adik tak boleh lupakan semasa adik menyertai pameran sains ini? Tak boleh lupa lah. Kenangan. Ha? Kenangan. Ya kan, kenangan with friends. Okey, kita nak tanya several question for you guys kan? Apakah perasaan you guys pada hari ini? Happy, bahagia, contoh. You're so comel guys. Okey, terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama saya, Abang Nur Fariska, abang-abang mara anda. Kalau kamu orang masuk sini nanti jumpalah saya. Okey? Terima kasih. Dah salam sejahtera. Hari ini saya bersama dengan pelajar Kolej Tun Datuk Tunku Haji Bujang. Hari ini saya tanyalah adik Vel, saya nak tanya apakah perasaan kamu menghadiri Kembara Sains Borneo pada hari ini? Perasaan saya rasa bangga sebab dapat menghadiri program pada hari ini. Terus saya tanya, apakah harapan kamu untuk masa akan datang? Harapan saya harap semoga program ini akan dapat dilanjutkan pada setahun yang akan seterusnya. Okey, kita nak tanya pendapat dia as a student yang dah join Kembara Sains Borneo dalam bas kan. Kita nak tanyakan, adakah kamu galakkan orang luar, pelajar especially daripada SK Rendah menyertai Kembara Sains Borneo ni? Saya amat galakkan mereka datang sini sebab dapat memperolehi ilmu yang berpengetahuan tentang sains. Terima kasih, cantik orangnya. Terima kasih kerana luangkan masa. Hai, bersama saya sekarang ni Saudari Syah. Saya nak tanyalah beberapa soalan kepada saudari. Apakah perasaan saudari setelah melakukan eksperimen yang berasaskan api tadi? Saya rasa gembira kerana ini adalah kali pertama saya mencuba dan saya harap saya dapat bermain lagi sekali. Bersama saya saudara Ren. Hari ini saya nak tanya beberapa soalan kepada kamu. Apakah perasaan kamu selepas melakukan eksperimen yang berasaskan api tadi? Baik, pada mulanya saya berasa gebar, saya rasa nervous, biasalah kan, tengok ramai orang tepuk tangan. Tapi selepas saya mencuba, wow, saya dapat sini sains, saya rasa macam oh my, I love this. So saya memang dari kecil saya memang minat sains sampai sekarang. Saya dah selesai masa college. Macam itulah perasaan saya. Okey, seterusnya tanya, apakah harapan saudara untuk program sebegini diadakan lagi untuk masa akan datang? Harapan saya untuk program sebegini daripada masa yang akan datang, saya berharap supaya semua pelajar dapat mengambil bahagian dalam program-program sebegini, sebab dalam menyertai program sebegini kita boleh dapat tahu banyak benda, banyak tentang sains dan matematik. Sebab sains dan matematik sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingat tu guys, pesanannya, matematik dengan sains sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan sudi kita berbual. Terima kasih pelajar SMK Merbau. Hari ini saya nak tanya beberapa soalan kepada mereka. Baiklah, soalan pertama, apakah perasaan kamu menyertai program ini? Okey, saya berasa sangat gembira kerana dapat melihat pelbagai pameran yang ada di pameran sains ini. Okey, so kita tanyalah kan, apakah harapan mereka untuk masa akan datang? Okey, saya berharap lepas ni akan lebih banyak lagi aktiviti untuk pameran ni lah. Okey. Terima kasih kerana sudi luang masa dan sudi dibuat oleh TVPSS Merbau. Daripada saya Nur Fariska Abdul Hamid, wartawan TVPSS Merbau, melaporkan berita TVPSS Merbau. Sekian, terima kasih dan jumpa untuk masa akan datang. Bye-bye.